What's up guys, so hari ni kita nak buat ketam masak lemak cili api. Bahan semua ada kat rumah, maybe ketam lah kot kena beli. Okay, kita blend 6 biji cili padi merah, 6 biji cili padi hijau, 2 ketul kunyit hidup and also air. Kalau tak ada kunyit hidup boleh ganti dengan 1 sudu serbuk kunyit. Lepas tu kita masukkan dalam periuk and letakkan ketam. Yang ni aku dah siang and dah potong 2 lah. And then kita tambahkan 2 batang serai yang dah diketuk dengan 2 kotak kecil santan. Ini beli santan supermarket je. Okay, lepas tu kita masukkan air. Air ni tak payah banyak sangat, nanti dia cair. Kita nak yang pekat-pekat baru sedap sikit. Lepas tu kita masukkan ubi kentang. Ubi kentang ni pun aku tak adalah potong besar-besar sangat sebab kita tak nak rebus lama-lama. Okay, lepas tu kita masukkan garam, gula dengan serbuk perasa macam biasa. And then kacau-kacau. Baru kita masukkan 1 keping asam keping. Lepas tu korang masak je lah sampailah ubi kentang tu lembut. And then baru kita masukkan hirisan daun kunyit. Dia punya bau wangi tu semerbak keluar. Lepas tu siap lah, boleh padamkan api and also sedia untuk dihidang. Yang ni kalau makan, aku tak tahu nak cakap macam mana, makan dengan ikan goreng ke ayam goreng ke, memang dia ngam rasa dia. Sangat sedap, sangat pekat, sangat pedas. Boleh makan dengan satu family nanti. Okay, selamat berbuka.